Satu. Dah tu yang paling besar. Siap. Hari ni first day untuk adik melangkah ke sekolah menengah. Siap-siap nak pergi daftar tingkatan 1. Tali pinggangnya tinggal kat kampung. Pinjam tali pinggang ayah dululah. Nak daftar tingkatan 1 dah adik. Full body. Pendek. Mana? Suara 1, 2, 3. Start. Last kan? Habis. Selesai. Mohon sangat kerjasama. Mohon sangat janganlah segarkan ni. Kalau ada apa-apa datang jumpa saya. Soalan kita selesai. Sehingga Eko nak beli barang stationery. Sebab ada Adik kamu pakai kafe merah tu dik? pakai ni. Nanti yang tadi kita Korang nak? Dah tu yang paling besar. Dua. So ni je kita ambil tadi glue stick, lepas tu kita ambil pembaris besi, pembaris plastik tak ada. Lepas tu ambil pen ni kakak punya, pen juga. Correction tape untuk si adik kakak dah ada. Ni pen kakak juga. Pen untuk si adik. Sebab sikit. Tu je. Lepas tu tali pinggang. Buka lampu. Ha? Mana yang buka? Oh. Buka wall. Iron baju sekolah. Siap-siap. Besok first day dia kena pakai baju sekolah. Buku tak tulis nama lagi. Saya nak tulis nama buku dulu. Teks dia orang tak dapat lagi. Sebab masing-masing baru start tingkatan kan. Adik baru start tingkatan 1. Kakak pun baru start tingkatan 4. So tak ada buku teks lagi. Buat sekolah baru dapat buku teks ni. Last minute sikit buat persiapan. Sebab orang sihat. Ini pun belum sihat betul ni.
Kelas mana tak tahu lagi sebab dia orang kena buat orientasi and ada ujian untuk tentukan kelas mana. Masa hari pendaftaran tu cuma dengar ceramah aja. Membosankan. Ceramah yang membosankan. Lama benar berceramah ni. Tak jadi lagi tie dia. Dah naik sekolah menengah kan, tie dah tak ada lah pakai tie tali. Kalau sekolah rendah dulu, dia jenis macam zip je, so tak payah nak kena ikat. Kali ni dah naik sekolah menengah, kena ikat sendiri. Hari-hari daftar lagi tu, testing tak jadi. Dia dah tu. Tarik sikit. Tarik ni atas. Alamak. Kenapa belen banyak sangat Berjuntai-juntai terjelai-jelai. Kalau ikut Kementerian Pendidikan, dia cakap dah tak payah pakai tie kan. Tapi tak tahulah kenapa sekolah ni masih suruh pakai lagi. So terpaksa beli juga pakai. Mungkin sekolah tu nak stay pakai juga kot. So terus dah buat. Okay, first day diorang ada orientasi apa semua. Tak ada belajar lagi kan, sebab buku teks pun tak dapat lagi, apa semua, kelas pun tak tahu lagi. So bawa benda-benda macam ni je lah, catatan dengan sekolah ni dia ada bagi buku catatan. So catatan dengan pencil box je lah. Pencil box pun yang beli kat Iko itu. Dekat Iko banyak jenis-jenis macam ni je lah kan. So, macam ni simple tau. Sekolah menengah kan, dia tak payah nak pergi sini. Lagipun lagi senang kalau simple macam ni. So dia dah start pakai pen apa semua kan. Kita dah beli pen lah semua kat dia. Gilik semak sama. Yang lama-lama tak buang lagi. Yang lama pun pakai sama je. Cuma dia dah macam belajar ni, tengok tu. So tukar je lah yang baru. Semua dah settle. Bilik pun tak kemas. Dia kemas sendiri lah, tak ada masa ibu nak kemas lah. Ibu dah tak larat lah. Yolah. Nanti kemas-kemas bilik tau. Nak pergi settle yang kakak pula. Ni buku-bukunya si kakak. Kakak pun sama je. Bilangan bukunya cuma ada tambahan warna buku. Tak tahu lah apa yang bezanya tu. Itu buku matematik tapi masih panjang. Sebab buku matematik mana? Pendek. Tak ada buku warna pendek. Ada. Memang tak guna. So dia ada buku garis satu sama macam adik juga. Tapi cuma tak banyak lah, sikit je. 7 buah je buku dia. Garis pendek.
Ni naik form 4, form 5 dia orang punya mathematics guna buku panjang macam ni. Orange sama jugalah ada. Ni untuk sains lah selalu. Selalu untuk sains. Yang ni biasanya BM lah kan. BM atau sejarah kan. Sebab dia garis semua. So tu je lah. Banyak jugalah yang ni pun. Cuma dia ada extra petai kajang. Sebab dia orang kan dah nak SPM kan. Setahun lagi melangkah ke SPM. So dia orang dah kena ada petai kajang juga. So itu tulis sama. Kau tulis sendiri lah nama? Kau tulis sendiri tulis sendiri? Dia nak tulis sendiri. Tapi kau kena guna ni tau, pen biasa, dah tak boleh guna pen cair. Tak lagi dah habis. Sebab dia kan jenis licin. Buku dia jenis licin. Kau guna bolpen biasa je. Adik tulis kan ke? Adik ibu dah tulis dah. Dia kena pen macam tu baru sesuai dengan dia. Okay, so kakak dia dah boleh tulis sendiri nama dia. Apa tak nak guna, baru tulis. Tak nak guna, baru tulis. So kalau yang buku yang tak guna tu boleh lah selipan kan. Untuk tahun depan ke buku habis ke. Nampak hitam je ni. Nampak baju je putih. First day school. Kakak pun sama. Tak nampak. Dah masuk sekolah lah. First day school. Banyak kereta. Ramai parents yang hantar. Si adik masuk day 1. Dia tak tahu kelas lagi. Dah settle hantar anak-anak sekolah. So ni nak pergi klinik pula. Awal lagi ni. Tak tahu lah klinik buka pukul berapa kan. Rasanya selalu pukul 8. So kena menunggulah. Kita dah balik daripada klinik. Saya pergi klinik tadi untuk cek pregnant. Okay, saya pregnant setelah 13 tahun berlalu. Anak-anak semua dah masuk sekolah menengah. Ibu pula yang sangkut pregnant pula. Anak tak terancang ni. Tahu-tahu jadi je. Kita tak plan pun nak ada baby lagi. Tapi itulah. Aturan Allah kan macam tu. So kita redha je lah. So ni tadi nak pergi buka buku pink lah. Tapi kena buat scan apa semua dulu kan. Tak boleh terus buka. Dia kena scan dulu. And then dia bagi tarikh temu janji lain pula untuk buka buku. So hari Rabu ni pula baru pergi buka buku. Biasalah pregnant dalam usia-usia yang meningkat ni kan, risiko tu tentu dah ada kan. Doakan yang baik-baik je lah semua. Okay korang, so itu je lah vlog kita untuk kali ni. Dah lama dah rasanya saya tak buat vlog. Sebab tak apa-apa sihat. Ada alahan juga kan. So macam ni sekarang pun tengah sesama, batuk. Video heavy-heavy dah tak ada lah lepas ni. Itu je untuk video kali ni. See you next video. Bye-bye.